Jadi kita datang ke sini untuk buat satu kursus, menaiki satu kursus yang dianjur oleh Ruslan. Okay. Ini kedua. Untuk mama tu. Tengok kah? Cekuman. Oh, iya banyak sekali. Awalnya udah jatuh ngorek. Begang tu. Kita dah semua di sini kan? Semua ada di sini. Okey. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada TSB yang sekarang ada, TSB NIPA 1 dan TSB NIPA 2 kan. Dan yang hadir hari ini lah, terima kasih kerana sudi hadir untuk program kita pagi ini. Dan di sini saya ada bawa 3 pegawai PAS Pejabat Isdah Miri, Cik Nicholas yang sendiri kenal lah, Cik Nicholas penjaga kawasan Sungai Nipah. Ni Cik Fahmi, dia jaga lapok lah, jaga lapok sana. Ni Cik ni lah, Cik Sesi yang kita tunggu tu dia bercuti. Oh, tidak lupa juga hari ni sepatutnya saya bawa bos dengan Audezi, tapi diorang dua-dua pergi pergi KL hari ni, jadi tak dapat nak ikut kita lah. Okay. Jadi dia suruh kami je lah yang akan turun hari ni. Tidak lupa juga kami ada bawa seorang budak praktikal lah daripada UPM, Cik Nazim. Dia praktikal selama 3 bulan lah di Risda. Jadi dia juga akan buat talk nantilah, tunjuk ajar juga sama-sama. Jadi hari ini kita nak buat tunjuk ajar pasal pembarisan satu lagi penanaman dan pembajaan lah. Ada 3 topik yang kita akan utamakan hari ini, dan tambahan sedikit nanti daripada Cik Nazim pasal penyakit lah, penyakit kita. Itu nanti kita last lah. Okay. Untuk tajuk pertama, untuk semasa dalam pembentangan tu nanti boleh tanya terus lah direct. Kalau nak ada soalan, tanya aja terus. Kalau siapa yang ada tanya, siapa yang ada jawab soalan, kita akan bagi hadiah lah. Kita ada hadiah sikit lah. Okay. Nick dah. Saya serah pada Nick lah untuk tajuk pertama, pembarisan. Selamat pagi semua. Noleh lama lah tu hari punya majak labuh belum mau tu. Dia tadi balat di tu tadi. Nak aku ya. Ya hari nak labuh. Jangan kelam lah. Sama gitu. Okey. Jadi itu adalah topik kita ataupun dipanggil GAP lah, Green Agriculture Practices, di mana tu perlulah untuk penanaman. Walaupun kita nanam, tapi itu khas untuknya lah, bala kontraktor lah, habis kita nemu lah. Okey, dia berarti ke sidak ya lah. Okey, medak sidak ya, maya nanamnya lah. Okey, yang penting tu, lagi bisa lah hanya Cik Fahmi madal lah, kena cara menanam, kena teknik-teknik yang betul lah. Okey, pertama aku cerita mimin pasal tu lah.
baris ko lining ko kita lining. Oke, lining tuh ya bisa dua tanah bukit atau tanah rata lah. Oke. Jadi itu kita di tanah bukit. Tanah bukit adalah tepun peteres kusida. Oke, jaraknya tadi ya bisa mayo jarak pada gaya jenis bukit ya, bukan ini bukitnya tadi dia ya jenisnya sesuai lah jaraknya tadi. Oke, tapi jarak itu selalu diguna bala Rista adalah 8 meter, 8 kali 25 meter lah nanti bukit. Bersama angau 29 kaki ke 8 kaki. Kira-kira lah 8 kaki. Itu jarak ngau ternyata kataskin 29 lah. Ternyata jarak tu 8. Okey. Ya, kaki. Nanti meter 2.5 lah ya, 2.5 meter. Laban ku nemu orang paman nemu tu. Itu orang rumah panjang sikit berkakinya ya, selalu kena. Main ke. 2 meter lagi pedih lah ya. Okey. Di tanah rata. Okey. Udahnya tadi untuk tanah rata, siapa bisa tanah ratanya tadi lain ke cara ya. Caranya tadi ya salah. Jarak tadi adalah 6 kali salah 10 kaki 20 kaki. 10. Ya. Aku ngigak meternya kata tadi. Tapi inti nya mengena kaki kita 10 ke 20 lah. 10 jarak 20 ternyata tuh saya. Tisir ya. Ya, tisir ya. 10 jarak. Oke. Laka 20. Ya, 20. Dan ya tadi nanti nitih bubuknya ya perlu bisa bersegiti. Ya, sawit kita nanam sawit lain mimik lah. Sama kita tu tadi ya kenupinya tadi mesti sama lah. Iya, betul. Jadi ya betul tahu pikir dan ya. Dia ya lurus lah ya. Pada lurus mana ya sama bagian. Oke. Bisa sholat. Lepas tu lining tu saya kau nemu lah. Kalau kita nak bakal kita yang lainnya sawit ya. Tadi sama aja. Cuma cara hanya aja lah lain lah. Ya sawit kau getah sikit lah sama lah. Apa ya pikir saya pikir lah banyak. Iya. Untuk kira tu. Ya. Itu cara lining tu tadi kita guna tali lah. Bertali ataupun guna kayu. Tapi kontribusi mula saya kena nemu. Oke. Nya adalah serba sedikit pasal lining lah. Tapi ke nitih ke bobok lah mayu lah. Mayu beli kuat ya. Ya, nyukin kita kin kia. Ngena tu aja lah. Tapi dikerja kanyamai gagak tanah dulu, dia tarik sampai ujung. Berapa meter. Tapi yang pasti itu 8 lah. Apa kaki teh teres lah. Ni saya lubang ah. Saya lubang, penalam lubang. Betul. Lagi ya explain. Aku explain pasal ini adalah lah, oke. Paham? Bisa nya soalan? Ada? Oke, kita terus ke Ya. Untuk lining tadi, ya saya nak rumuskan balik lah. Satu tadi yang berteges lah, teges. Memang kita akan pakai 8 kaki lah. Tapi ikut jarak ni juga, jarak teges antara teges tu. Mun jarak teges terlalu jauh, dia mesti kapatkan lagi, boleh sampai 6 kaki lah. Tapi kalau macam ni kita pakai 8 lah. 8 kaki ya. Kalau dia jauh kita boleh pendekkan dia lagi. Sebab nanti kalau kan kawasan dia makin makan tanah, nanti pokok kita tak cukup untuk 500 per hektar lah. Okey. Untuk satu lagi, untuk dalam teres ni mesti ada satu baris saja. Satu teres, satu baris pokok. Tak boleh double. Walaupun ada kawasan dia punya teres tu besar, kita tak boleh buat dua lah. Mesti satu pokok saja.
Sebulan kita nak buat tengah ataupun jangan buat tepi-tepi sangatlah kalau tanam nanti jatuh atau tanam runtuh jatuh. Okay. Untuk tanah rata dia ada 3 pilihan lah, 3 pilihan jarak tanaman ni. Tapi yang biasa kita pakai ni 10x20 lah. Itu standard yang biasa dipakai lah, 10x20 kaki. 20 untuk buka, 10 untuk ke belakang. Dia berbentuk segi 4 lah nanti, bukan segi 3 lah, segi 4 dia punya bentuk. Mungkin di bawah ni boleh, dia ni tak besar jadi boleh tanam 1 baris 2 baris je lah. Ataupun kalau ni dia anggap jalan, satu lagi kalau jalan jangan tanam lah, takut kacau lah. Kemudian mungkin kita ada bagi bantuan jalan ke apakah, nanti kalau kita dah bagi bantuan tertolak balik pokok, rugilah. Okay. Untuk pembarisan, kaedah pembarisan tadi biasa saya tengok di tempat lain dia akan pakai kayu je lah. Potong kayu 8 meter, alih, lepas tu letak panjang lah. Standard macam tu lah. Kalau di yang sawit tu sebab pakai tali ke kadang-kadang kan. Kita tarik. Yang ni pun kalau di kawasan rata kita boleh pakai tali lah. Kalau di teres ni macam pakai tape pun boleh, pakai kayu yang dipotong sedia ada. Alih satu. Boleh lah. Lepas tu ada lain tak? Soal. Selamat pagi lah. Okey. Lebih dulu kenalkan diri dulu, Fahmi. Jaga di kawasan Lapok lah, kata ketua stesen tadi. Okey, tajuk pagi ni simple ya, menanam tapi berat. Okey, sebelum ke tajuk penanaman, saya tunjukkan apa yang perlu dalam tajuk ni, apa yang peralatan yang perlu ke apa. Saya akan terangkan lah. Okey, salah satunya adalah memang pokok lah, benih. Okey, benih ni kalau tengok di sini, saya dah bagi kepada dua, yang sebelah sini dan yang sini. Okey, maksud yang saya bahagikan dekat sini, ini adalah pokok yang sesuai yang untuk ditanam. Okey, macam ini yang saya sudah bagi ni, dia punya pucuk daun ni keras, maksudnya dia sudah matang lah untuk ditanam. Yang ini dia punya pucuk masih baru, masih muda. So kalau tanam dia akan stres lah. Dia akan macam terbantut ke apa. So saya akan pilih yang inilah. Lepas tu yang kedua adalah RP, baja RP. Okay, baja RP ni dia untuk neutralkan tanah lah. Maksudnya pH tanahnya si terlalu masam, si terlalu yang berasid, gunakan RP lah. Okay, setiap penanaman ni kelak satu lubang, satu sukatan yang khas. Sukatan khas untuk baja RP lah. Okay, dekat sini saya sudah sukat. Ini adalah kuantiti untuk satu lubang. So berat kuantiti RP ni tadi 113 gram satu lubang. Okey. Okey. Seterusnya saya akan tunjuk aja macam mana untuk menanam lah. Okey. Boleh dekat sikit. Saya tunjuk yang saya sudah korek lubang. Ini satu keluar. Benih mana? Saya bawa korangnya. Dia. Dia satu. Mana satu? Okey, ini lubang yang saya sudah korek lah. Okey, sebelum tu tadi kan kita ada belajar pasal lining kan. Okey, lining tu tadi dia tidak terlalu dekat dengan lereng ni, dengan yang ini ada kira tengah-tengah lah. Okey. Di sini ada dua bahagian, A dan B. Okey. Tujuan untuk buat tanah A dan B ni tadi untuk mengasingkan tanah apabila pertama kali kita masuk, pertama kali kita menggali, simpan di A. Kedua kali untuk menggali, simpan B. Nanti masa penanaman yang pertama tadi yang masuk dulu. Yang kemudian tadi baru masuk. Okey. Lepas gali di, okey, dia punya jarak
kira macam segi 4 lah. Okey, setiap penjuru ni kira 45 cm. Kira 30 cm. Kira berapa kaki? 2 kaki. 2 kaki square. 2 kaki square. Kedalaman pun 2 kaki. Ke dalam. Okey. Sebelum kita masuk benih ni, kita campur RP tadi. Api dulu. Baru masuk benih. Ini apa ya? Okay. Saya bagi contoh ha. Betul bayang. RP ini kan RP tu rock fosfat, hanya dibekalkan ansuran pertama saja. Maksudnya bila ansuran kedua, ketiga, keempat, kelima tiada lagi. Sebab ianya hanya diguna waktu menanam. Tahun depan kalau ada baja lagi, takkan jumpa lagi lah RP ni tadi. Cuma risda 1, risda 4. Jadi kalau tahun depan contoh Nik lawat nanti bawa rumah masih ada RP, maksudnya jadi pakailah waktu Tidak tanam. tanam lah itu. Lucu lah juga. Mesti mau buang semua lah. Iya, kena habiskan lah kalau boleh. Pakai baja pokok. Kalau arwan kita habis pakai lagi. Jadi dia setiap tahun lah baca ada. Tetap ada. Cuma RP ni uniknya ansuran pertama ini sajalah, kali pertama ini sajalah. Sebab ianya fokus untuk akar, bukan untuk daun, bukan untuk buah. Jadi sebab tu dia ansuran 1 saja dibagi. Okey. Okay, saya usul balik pasal nanam tadi. Untuk pemilihan pokok tadi, penting time masa yang kita dapat bekal pokok tu yang kita pilih. Biasanya sekarang ni kita ada isu benih lah. Kalau kita tolak benih tu, okay, memang kita akan lambat lagi lah, berbaris lagi lah kita. Okay. Sekarang ni kalau ikutkan dulu, kita ada kita mesti hantar dua tingkat daun lah. Yang ni kita panggil 1 tingkat daun. Satu peringkat. 1 tingkat, lepas tu dia akan keluarkan lagi 1 tingkat. Jadi untuk yang arahan terbaru ni kita terima untuk 1 tingkat lah. Jadi suatu pokok nampak pendek lah. Jangan ni nantilah bingung kalau nampak pokok kecil, kalau ditanam tu nanti kecil je pokok dia. Okay. So untuk pemilihan tadi betul, kita memang cari yang keras lah daun dia. Kalau dia daun muda tu akan buat dia stres lah. Okay, untuk RP tadi, RP tu untuk menggalakkan akar lah sebenarnya. Okay. Sama juga macam sawit jugalah, kita guna RP untuk sebelum menanam. Kalau kita untuk naturalkan tanah tu, kita guna kapur lah. Okay. Tapi Ustaz tak ada bekal kapur, kita just buka RP je. Okay. Okay, untuk penanaman tadi, tadi kita dah habis berbaris. Lepas tu kita gali. Untuk isda, kalau ikutkan dia mesti 60 cm atau 20 kaki square. 20 kaki square, 2 kaki lah. 2 kaki square, 2 kaki dalam. Dia punya buk. Inilah lubang. Kenapa lubang dia besar? Sebab nanti menggalakkan akar dia bergerak lah. Kalau kita tak kira gembur lah dia kawasan tu nanti, jadi mudah untuk akar untuk inilah gerak. Okay, lepas tu sebelum kita gali, first gali lapisan atas yang kita gali tu, yang kita korek tu kita panggil lapisan A. Yang lapisan bawah kita panggil lapisan B. Lapisan A ni sebab dia adalah pokok tanah atas, jadi dia lebih banyak bahan-bahan mati tu. Itu adalah salah satu baja jugalah yang terurai tu. Okay, yang bawah, tanah bawah dia kurang baja. Jadi sebab tu kita asingkan dia tadi. Jadi RP tadi kita campur dengan baja B, campurlah dengan sekeliling ni macam ni tadi. Lepas tu kita masukkan pokok. Kedalaman dia tadi mesti inilah. Yang paling penting dia mesti tutup ni. Tutup dia punya cantuman. Kalau selagi tak tutup cantuman, mungkin nanti pokok kita mudah tumbang lah, sebab akan buat tapak gajah. Kalau dia atas tu, buka je semua. Cangkok dia mesti tutup cangkok dia. Okay. Untuk kali ni terpulanglah dengan kontraktor nak pakai apa. Biasa kalau nak senang pakai auger lah, kalau ada auger.
Kato pun boleh. Ulang ke cara masing-masing lah. Janji dia tanam betul dalam. Tu cara bub je lah tu. Itu cara bub je lah. Ya, terpulang Kalau janji nanti tanam polybag mesti buka lah. Cara penanamannya betul lah. Nama budak ya. Itu luruskan dia punya pokok. Bukan. Condongkan ya. Okey. Macam ni lah kan, kalau ada yang kes condong, Kalau pokok kes condong macam ni kita kena ratakanlah awal. dia ada naik lah macam ini. awal. Dia kira dia punya baik lah, dia kira dia punya batang dia. Ya, Kalau dia batang lurus hijau tu lah. dia senang dia. Nanti dia ini macam dia, susah dia mau naik. Saya dia mau naik nanti. Ya pun tumbang. Ya tumbang. Okey. Okey, masukkan tanah A dulu tadi. Kira ke tanah gemuk ya, macam ni tadi. Masukkan. Nami. Bersih ya, bersih tanahnya dia. Buka tanah ya. Dia ke dalam ni. Buat dekat tanah. Mungkin ya ke gemuk tadi, buat dalam sini ya ke gemuk. Sebab kurat dia. Kira pihak mana? Apa? Cepat ni. Okey, yang paling penting tu lah. Dia mesti sambut yang tempat cantum tu tutup. Kawin tanah gemuk dulu, buat pihak dulu. Semua tanah tanya duri boleh. Si penyam ya, yang boleh tanah gemuk. Oh, yang mesti lurus ya. Maka kawin penyam. Tapi nak disawat kerana bengkok penyam si, nak penyam. Dia kurang kat tak sama. Ya. Cuma paling penting tu je, cantuman je. Kalau dia terlalu dalam, tidak lemas ke dia tu, kena tu tanah tu. Tidak. Kena ada pokok yang tidak mau terlalu dalam tu. Oh, ini tidak ada, tidak apa. Tidak. Sekarang ni macam saya semua okey lah. Sedang lah ya. Okey, lebihnya dalam baru okey. Kadang sedang ngai ke tu. Dia tanam kesnya ke. Tu getah tu langkau ekau lah. Kayak tentu. Nyaman bisa ngai ke. Ngai kalau tanam. Kamu getah tu. Jangan nanti kalau udah lama mah. Masih sedang lah ya. Bisa ngelamun ya lah. Sawit sebab kenyam. Atin kalau dalam dia dia ya ini kan. Letih lah. Tak ada. Dia punya kawin itu mesti tenggelam. Lah. Dia punya tu lah. Okey, Bos. Paling penting yang tu lah. Bila kita Mesti tu lah. Okey, lepas nanam yang polybag tadi yang kita buka tadi, kita pola contoh lah. Satu alasan dia kita nak kawal dia punya kelembapan tanah lah. Okey. Lepas tu satu lagi kita tentukan polybag tu dibuka. Biasa orang tanam terus ya kan. Dia tak buka polybag. Akar keluar. Sian akar dia nanti mati. Jadi dah buka. Lepas tu satu lagi kan biasa kalau kebun kita dah semak gitu. Ya. Campur dengan pokok-pokok liar. Kalau kita jumpa ni ya, insyaAllah kita tahulah ni pokok yang kita tanam dululah. Okey. Tu function dia lah ada 3 tu lah. Okey. Tanah kena pancing. Kena leningnya. Pancing lening. Pakai lening dia tanah atas. Tanah jenang lagi dia. Boleh juga. Untuk anak muda untuk yang sebelum kawin lah. Kita tanaman. Ini saya tengah pada cek ini lah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Ernie. Saya pegawai yang jaga kawasan Pen Borneo lah. Kawasan yang saya buka sekarang Liam sana. Sekarang saya mau ajar tentang baja. Macam yang saya cakap tadi, setiap tahun Risda akan bagi baja sampai angsuran 5. Tapi dia tak berhenti sampai sana saja. Kalau kebun cantik, dia akan sambung lagi sampai ke 10 tahun. 10. Tapi baja buah lah, baja art. Cuma yang ini, seperti saya cakap tadi, RP itu hanya ansuran pertama. Okay. R1 ansuran 2, 3, 4. Dan yang 4 ke atas ansuran Risda 4 lah. Okey. Untuk Risda kami ada 3 jenis lah. Satu RP,
rock phosphate untuk menanam. 2 baja subur R1 register 1. Ini nama dia register 1. Jadi 1 nanti register 4 untuk getah yang matang lah, untuk yang kita mau goreng nanti dibagi baja buah lah, kira-kira baja hasil. Okay, dekat sini saya ada ratio. Mungkin pekebun sendiri dah tahulah tentang baja kan. Ini sedikit information lah kan. Ini kita tengok sini ada NPK. Kalau tengok sini rationya yang tinggi adalah N dengan P. N ini nitrogen untuk daun, P phosphorus untuk akar, K untuk hasil lah. Tapi memandangkan ini getah muda, getah baru tanam, kita fokus kepada akar dan juga daun. Sebab itu nanti yang kau tengok dia lebih besar rasionya berbanding K. Tapi bila baja register 4 nanti, sini yang akan besar daripada yang dua ni. Sebab ini fokus kepada hasil. Jadi rasionya akan besar daripada yang lain. Contoh getah tu nanti dia kuning. Maksudnya dia kurang subur lah. Kena cari baja yang tinggi N. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang baru tahulah. Senyap saja ni. Okey, tapi saya itu sedikit salingan lah. Okey, untuk baja R1 ini kita start apply dia 2 bulan selepas tanam. Okey. Kalau itu jadual saya bagi ni Cik Stacy yang buat lah. Okey. Umur pokok 2 bulan selepas tanam, dia punya berat adalah sebanyak 75 gram. Okey. Itu kalau rajin sukat setiap pokok lah. Tapi kalau kami bagi tips guna botol ataupun tin susu kan, timbang satu tanda boleh agih setiap pokok. Kita payah timbang lah, anggaran saja. Dia genggam saja lah. Iya boleh juga. Ini anggaran saja kalau ikut sains dia 75 gram saja lah. Lebih ya. Ya macam biasa ini pun sama macam membajak sawit. Dia ikut apa nama ni kanopi daun. Nanti dari start ni 2 tahun kemudian baru apply yang ni lah. Dia tidak boleh tadi hari ini tanam, hari ini tabur. Terdapat juga nanti dia stres, dia terkejut. Tumbuhan tu pada terkejut. Okey, kalau yang ini at least kita bagi sejengkal lah daripada pangkal. Tabur macam biasa je lah. Okey. Ini untuk getah muda. Kalau getah yang besar, siapa tahu? Sama je macam sawit. Siapa tahu? Kalau getah sudah besar. Sudah besar banyak lagi lah, besar banyak lagi. Karena dia besar tu. Dia makan banyak. Jauh lagi. Tengok daun dia lagi lah. Kalau dia kecil, kita tabur di mana? Jauh lagi dia. Jauh. Jauh lagi. Taburnya kawasan mana? Ujung daun dia. Ini? Nah. Ujung daun kenopi. Ujung daun betul juga. Tapi kita tidak pusing lagi ya. Kita tidak pusing dia keliling pokok, tidak. Macam sawit kita tabur tengah-tengah. Betul. Macam bagi makan ayam. Tabur sejak tengah-tengah. Tapi kalau teres macam mana? Atas? Dari puncak bukit? Antara sama yang di atas dengan yang di bawah. Macam sini ada sini. Contoh ini kan teres. Ini khas untuk tanah rata lah. Kalau teres nanti dia sebaris, kita tabur mana? Sini kah, bulat kah? Bulat. Itu atas Tengah lah, sini tengah ni. Atas dia lah, belakang dia. Ini macam, Sinilah dalam. ini macam, Dalam ini dia. macam Sebab tanah atau salah. Sudah dia turun. kalau kita tabur sini dia jatuh. Ya. Dia Sini. akan licin lah. Kalau bahasa sains kami pertanian licin, dia turun ikut hujan. Kalau sini dia lambat mau turun. Ya. Dia pergi pun dia pergi tetap Ya. dekat tumbuhan. Okey? Ada lagi tambahannya? Okey, untuk yang baja ni mungkin dulu kami pakai 10 kg. Semua orang dapat. Dia ada kiraan, mungkin ada heran. Ini dia 5, saya dapat 10, dia dapat 15. Tapi dia ada kiraan ikut hektar masing-masing. Kalau yang ini 1 hektar dalam 6 beg macam tu lah. Minimum kami bagi 0.3 macam tu. Kalau bawah dari 0.3 memang tak dapat baja. Sebab dia minimum 0.3. Kena share-share lah maksudnya kalau macam tu. Okay. Terus nanti ada yang gaduh. Kenapa dia dapat, kenapa saya tidak dapat. Jawapan dia,
tergantung kepada hektar masing-masing. Makin besar hektar, makin banyak baja dia dapat. Ada yang dalam list nama itu, dia ada yang tidak dapat. Ini macam mana dia orang tanam itu nanti? Dia punya nama, ada yang kecil kosan dia, dia memang tidak dapat fosfat ini dia. Dalam yang saya tengok itulah, ada yang dia memang kosong, tidak dapat. kan? Macam Ada mana dia kecil. tanam? Macam mana dia tanam nanti? Share kah? Kalau boleh share, kalau boleh beli lagi baguslah. Tapi kami tidak jual, beli luar lah maksudnya. Kira share lah. Share lah. Takut nanti kontraktor tanam dia minta baja, orang ini tidak ada baja ini saya cakap. Memang yang ikut list hektar kan. Takut nanti ada yang salah paham macam kamu cakap. Nanti gaduh-gaduh kenapa saya tidak dapat. Nanti jelaskanlah buat yang tidak hadir. Kami orang kira ikut hektar. Kalau kecil sangat memang tiada lah. Kalau besar untunglah dia berdouble lah ikut kira. Ada kiraan dia. Okay? Ada soalan tentang baja? Semua sudah dapat baja lah? Sudah. Belum bagi-bagi. Saya dekat store baja. Sida yang ngambil, sida maja, sida bagian lah. Saya tambah sedikit lah, tuan. Untuk pembacaan ni, okey, tadi Cik ni dah terangkan lah pasal baja ni ratio dia lah, okey. Okey, ni ratio dia NPK ni biasalah kita jumpa baja NPK. Jadi NPK ni kita khas untuk getah lah, okey. Yang liter satu ni memang untuk dia pertumbuhan. Satu lagi nanti tahun asuhan ketiga, keempat kita akan dapat baja 4 lah. Dia khas untuk hasil lah, untuk susu, untuk dah besar lah. Kalau pokok ni dijaga dalam masa setahun ni dia memang dah tinggi lah. Kebanyakan kalau dijaga betul-betul memang dah tinggi. Walaupun ni sekali kecil memang cepat dia tinggi, tapi kurus. Bergantung dengan pembajaan kita lah. Okay. Untuk kaedah membaca, satu tadi kaedah memang kita tabur. Style biasalah tabur. Siapa yang rajin, dia boleh korek juga. Kita panggil kaedah pocket. Itu antara kaedah kedua lah. Kaedah ketiga, kita sebelum ni ada masuk inovasi. Kita pakai apa nama tu yang macam teh ucang. Maksudnya kan ni 25 kilo kan. Berat kita nak bawa pergi kebun angkat. Jadi yang kami buat inovasi tu, kita timbang awal-awal dari rumah dalam ucang kecil je. Lepas tu kita just letak atas ni, letak atas tanah lah, tengok pokok. Setiap pokok tu mungkin ada 3 uncang, lepas tu balik 3 uncang lah. Lagi cepat lah. Cuma kita kena buat persediaan dari rumah lah. Okay? Kita buat persediaan dia. Tu antara kaedah-kaedah yang boleh dikongsi lah. Kalau ada kaedah lain boleh juga. Contoh macam ada satu alat inovasi juga, dia buat macam bulat pakai apa nama tu bulu apa nama, kita punya salur air tu. Pipe yang besar tu. Dia just pancur kan tu jatuh. Dia tak ada lah, ini ambil dia macam dah setting lah, tapi yang tu boleh tengok di YouTube lah. Saya pun lupa dah saya tengok tu. Tu kalau ada kaedah lain kita boleh guna lah. Yang penting baja. Kalau tak baja tak naik lah pokok. Okay. Lepas tu kalau nampak kuning-kuning tu maksudnya faham jugalah, baja jugalah. Okay. Okay. Lagi ada soalan lagi kah untuk pembacaan? Yalah. Kalau tak rasa cukup pasal top up sendiri lah. Itu je. Okay. Ingat apa nanamnya. Apa nanam? Ingat toh. Pagi. Okay, hari ni saya akan terangkan 3 penyakit lah. Seperti yang kita tahu, kalau pokok ni dia ada daun, dia ada batang, dia ada akar. So kita mula daripada yang paling bawah. Okay, yang paling bawah ni nama penyakit dia penyakit akar putih. So kalau nak bagi senang faham kan, ni contoh lah ni sini kalau tidak nampak. Nampak. Datang dekat sikit lah. Dekat lagi. Ini sawit pun betahnya saya buat jadi contoh saja macam akar kan. Sebab nama pun akar putih, dia macam ada apa ni, selaput-selaput putih dekat akar tu. Faham kan? Dekat ni boleh bayangkan. Contoh, dia ada kulat dia dekat akar tu. Bila ada akar tu, kalau satu pokok dah kena, contoh pokok yang kita baru tanam tadi kan, satu sudah kena,
Dia akan pandai jangkit kan? pandai jangkit ikut akar dia. Sebab dia yang tahu dia akar jenis agak serabut jugalah kalau pokok getah ni semua. Betul. Lepas tu kalau untuk cara cegah dia ada cara paling afdal lah. Pakai mechanical. Contoh dia kita buat parit. Kita buat parit antara pokok. Kan contoh pokok ni dengan pokok tu. Contoh kawasan ni kita buat longkang di tengah-tengah. Lebar 1 kaki, dalam 2 kaki. Dia macam tu saja. Kalau ada akar kan, contoh ni macam akar, sini ada pokok lain. Anggap sajalah ada pokok lain satu lagi. Ini pokok sihat, sini pokok berjangkit. Bila kita buat longkang, parit dekat sini, bila ada akar, yang ni kita kena cantas semua. Cantas. Bagi bersih lah supaya dia tidak jangkit dengan pokok yang sihat. Bila dah jangkit nanti dia akan jadi masalah lah. Lepas tu untuk maintenance, untuk penyelenggaraan dia kena tengok setiap 3 bulan. Sebab akar ni dia pandai tumbuh balik. Lepas tu masuk ke bahagian penyakit batang, itu penyakit cala hitam. Penyakit cala hitam ni kalau kita torek kan kat batang dia, kat batang pokok tu dia ada bawah kulit pokok dia ada kesan hitam. Itu penyakit cala hitam lah. Jadi kesan dia bila kita nak toreh, cari latex ke, cari susu getah tu, susu getah susah nak keluar, kurang. Lepas itu hasil dia pula kurang jugalah, cepat keras dia punya kawasan. Batang sudah percaya. Ya, betul. Maknanya ada soalan ni. Ada soalan ni. Jadi macam mana kita mau tahu dia ada sakit itu? Ada sakit. Kita periksa dia kah macam mana? Kita periksa dia. Dari kulit tu bila ada garis-garis hitam, itu tanda dia lah tu. Lepas tu bila kita toreh, kita tengok bawah kulit dia tu ada hitam, ada buruk dia. Itu yang sebabkan wujudnya ni apa? Cala hitam tu. Jadi bila ada cala hitam ni memang dia agak masalah sikit lah. Ada ubat dia lah? Ada, pakai racun metallixil. Apa nama dia tu? Dia punya nama dekat situ semua. Itu kita masuk ke bahagian daun, iaitu penyakit buruhan daun oidium. Paling senang nak faham, inilah daun ni kan masih muda lagi kan. Bila kena penyakit oidium ni, dia akan menyebabkan pokok ni dia ada tumpuk-tumpuk putih. Tumpuk putih macam debu lah kalau kita sentuh. Macam kita sentuh pasir, dia macam tu semua. Lepas tu kalau untuk rawat dia paling senang pakai belerang. Tahu belerang kan? Yang sulfur, yang apa yang macam tepung warna-warna kuning tu, dia bau menyengat tu. Orang pakai untuk dia debukan ya. Debu orang pakai sekali seminggu. Sekali seminggu saja. Contoh kalau kita buat hari Rabu. Rabu inilah contoh. Hari ini kita buat. Minggu depan hari Rabu kita kena buat lagi. Gitu sajalah. Kalau ada soalan boleh bagi tahu lah, boleh tanya apa. Tak ada. Okey, tak apa. Terima kasih. Hello. Okey. Habis tajuk penyakit dah. Kita bawa kita akan penyakit akar, penyakit batang, mati, tahan dia apa semua. Akar tu lah yang masalah tu. Kita kena korek, tengok akar tu ada putih-putih yang kat tepi akar tu. Maksudnya dia dah kena penyakit lah. Okey. Untuk rawatan dia yang kita tadi buat satu kaedah dia buat parit lah. Buat parit ni sebab kita nak elakkan pokok lain yang kena balik. Pokok yang dah mati tu memang tak dapat nak rawat lah. Memang mati-mati lah dia. Cuma untuk rawatan contoh tadi ada 3 pokok kan. Pokok ni dah kena penyakit. Pokok tepi ni insyaAllah memang kena penyakit juga. Sebab dia dah bersentuh dia punya akar tu. Jadi untuk kita buat parit tu kita pilih yang ketiga lah. Pokok yang ketiga tu kita asingkan. Kita gali parit, potong dia punya sembuh akar tu lah. Lepas tu kita sembuh racun dalam dia untuk pisahkan dia lah. Okay. Tu satu kaedah untuk elakkan dia tu berjangkit lah.
LDP kita panggil. Dia penyakit daun juga, tapi dia macam penyakit ni kita gelar macam penyakit apa nama kita yang 2020 ni tu? Covid. Dia macam penyakit Covid. Penyakit ni dibawa oleh angin. Kulat dah. Kalau sini dah kawasan sini dah kena penyakit, TSB bakong tu confirm dapat juga. Sebab dia daripada angin. Dia punya simptom dia macam daun tu kita nampak macam terbakar, dia punya tu daun tu macam terbakar-bakar lah dari bawah. Dia punya kulat tu di bawah daun. Jadi untuk kawalan kita pakai racun antrakol ke, racun yang guna untuk kawal kulat lah, sembuh daripada bawah. Biasanya pokok, kalau pokok kecil boleh lah kita ada bawah. Kalau pokok yang dah besar tu kita kena pakai apa nama tu yang tolak angin. Spray tu lah. Spray jet itu. Ya, lebih kurang. Kalau kita sebut atas memang tak jadi dah. Sebab dia punya kulat dia di bawah daun. Kita kena sembuh di bawah daun lah. Okey, itu sajalah sebagai tambahan. Okey Tuan, boleh tanya satu soalan. Ini untuk pengetahuan lah. Ya. Kena di kampung saya dulu di sebelah Kapit sana, biasanya pokok getah tu apabila dia sudah apa nama kurang lebih besar kepala lah, selalunya dia kena itu apa nama ni, anak-anak yang putih tu, sampuk Jaka Iban sampuk. Macam mana ni boleh kita elakkan, kerana ini sini orang tidak pernah banyak dengan apa nama ni tanam getah lah, tapi kampung saya sana memang itu orang tanam, selalu aja kena lah. Ini kalau kena tu, wah cepat dia tu naik apa nama ni? Ada ni kah yang tanah tu kah? Tanah lah, tanah macam ni lah, bukan payak itu, memang tanah bukit macam ini. Tapi dia kalau kena itu, memang terus mati lah itu, tidak boleh itu. Dia lebih kurang perosak lah tu. Ya perosak. Ada yang tanam baru ini ada kena itu juga? Di depan yang kami buah lah banyak. Kena itu anak-anak yang putih tu. Orang Iban kata sampuk ni tu. Dia suka makan susu tu. Itu yang dia makan susu getah tu. Susu getah. Udah besar. Ya udah besar tu, udah besar baru dia. Memang boleh ditores sudah. Kalau ya mau. Kira tumbang saja. Anak-anak itu memang matilah karena kita tanam sudah tanam lah. Sekarang ni yang besar just di Lepung Ajar sana tu, di sini Diam tu. Sebab Panjuk. Sekarang ni yang saya tengok belum ada lah nampak pokok yang kena serang ni. Tapi saya faham ada serangan tu lah, serangan anak macam anak-anak ni, memang saya faham. Ya. Itu kita ketahui lama-lama lah tu, tanam orang dulu tu memang tidak ada dengan cara reseda ni lah. Kita kena spray lah. Racun anak-anak kan ada rasa. Racun anak-anak ada? Ada. Kita pakai racun anak-anak lah. Ya. Satu dia paling penting time ni, time kita buka kawasan ni. Sepatutnya kalau dia ni punca ni penyakit ni. Kayu tidak bakar. Sebenarnya dalam tu kalau kayu tu akar-akar tak dikorek, memang punca dia lah akan datang. Punca penyakit akar tu tadi. Kalau boleh memang kita keluarkan sebenarnya. Okey. Boleh teruskan lah. Jadi mungkin ini saja tajuk kita hari ini. Lepas ni saya nak buat satu lagi, sekira soal jawab lah. Cenik akan soal, siapa-siapa yang boleh jawab. Terima kasih. Hadiah sikit lah. Jawab saja, dia akan bagi. Soalan daripada Nick lah. Okay, aku nama ya lah, simple je lah soalan aku pun bisa main terbaik. Siapa nama saya? Nak gaya siapa nama saya? Sudah biar. Kalau RM200. RM100. Apa bagi kita di kau? berapa yang pun jarak? 10-20 betul. Ya main soalan tu. Mau. Ngau berapa yang pun pemesai yang punya lah lupa. 2 kaki skor okey betul. Dalam dah?
2 kaki. Oke. Apa ya biar soalan ini ya. Untuk yang tadi lah. Baja tadi. Kita bisa berapa baja? Dan nama jenis baja. Katakan. Dua jenis baja, Arpi ngau Arwan. Oke. Cita ke? Sawat. Nyak sih ke. Nyak sih ke ya. 200. Sebenarnya 3G baja lah. Bisa Arja Arfo pada tahun keempat lah, tahun ketiga. 3 kata. Ngau masa yang matang elak lah. Bisa beri baru lah. Oke. Oke, jadinya tadi berapa? Berapa dia jatuh? 5. Oke, berapa yang penyukat? Berapa yang berat baja untuk RP tadi masa menanam? 113. Salah ya? Berapa tadi? 113? 113. Oke, tuh. Iya. Oh, gama dulu 200. 400. Semayong. Wah, banyak lagi ya. Penyakit lah. Oke, nama antara penyakit ke bisui bagetah. Keputih ya. Tuh. Lagi, sepagi. Apa dia pala, sakit pula. Hah? Daun. Dua kali lah yang boleh. Oke, last soalan. Oke, last soalan. Siapa nama yang kena nama tadi? Salah patut kita dah nemunya ada kena nam tadi ya. Bukan nama, lapan tu ya nanam. Tinggal bisa mati giga ya lah. Pun ya tau. Dah apa namanya? Nama ya. Siapa tadi? Oke, betul. Apa? Ingat kan ya? Ya nanam. Sisi gitu deh. Oke, itu racun kulat tadi lah. Ke selalu gunanya. Yakit akar putih. Itu pun boleh agak banyak sawit. Sama aja lah Pak ya. Tahu ya. Yang kandungannya penting. Kandungannya. Jadi itu. Boleh kena sawit. Lapanya sama kandungan. Berapa peratus tuh? 10 10% ya. Nih, coba mau jawab soalan dulu lah. Siapa Kak Ahmed? Ini soalan. Lagi salah. Saya kan price lah. Nak pengen gambar aja kok. Gambar ya lo sebut aja. Ya, kita nggak sawit sama. Namanya lawan macam. Kita boleh hadiah depan kaya. So ke dia hadiah, nanya ini ada pedak nak ke. Hadiah belanja. Kenapa pedak kaya kita namanya? Tepa, saya ambil aja. Tunjukkan hadiah tu. Saya nampak hadiah lah. 1, 2, 3.